Lah, awak dah bayar Saya baru nak belanja. Masuk dalam ekor saya balik. Hai guys, saya Cikgu Syarif. Okey, saya daripada JB. Sekarang saya dah sampai ke bandar, bukan bandar lah, macam Pekan Parit Raja di Batu Pahat. So saya tengok keadaan hujan, banyak peniaga-peniaga tepi jalan ni apa semua. Saya ingat saya nak turun sembang-sembang, tengok apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Dia orang tu tengah buat live tu, nampak tu. Saya nampak ada seorang tu. Jom kita pergi bantu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benda ni? Pisang hijau dengan silo. Ini pisang yang dibalut dengan Tepung di sepadan. Oh, satu set ni berapa ringgit? RM12. RM12 je. Oh, saya tak pernah tengok ni. Oh, ni first time juga lah. Nanti cuba ni. First time juga ah. First day, betul. Tak apa, jangan ambil duit, saya belanja. Jangan mau. No, I belanja. No, thank you. Nanti bagi tahu macam mana sedap Terima kasih. Ini apa? Ini cilo. Oh, dia macam liat-liat macam kenyang tu. Apa dia tu? Live. Kita ada buat live juga. Ada murid cikgu. Banyak dalam ni dia kata. Anak murid? Silap orang ke? Betul lah cikgu. Cikgu mana? Cikgu mana pun tak tahu. Mai tengok sekejap boleh? Boleh. Ramainya dalam live dia. Halo, hai. Apa khabar? Cik Ira punya akaun. Okey, sekarang ni saya dekat Batu Pahat. Okey, saya dekat Batu Pahat Parit Raja. Betul kan? Betul. Saya daripada JB. Saya tengok hujan sepanjang jalan kan. Saya pun dah sejuk sangat. Saya pun berhenti. Saya tengok ni, saya tak pernah makan ni pisang hijau ni. Lah, awak dah bayar Saya baru nak belanja. Masuk dalam ekor saya balik. Okay, so yang mana ada dalam live ni, jemput datang. Ini dekat Parit Raja. Saya pun tak tahu kat mana sebenarnya, terus terang. First time saya tengok ni, kuih pisang hijau, nampak tak? Jangan ambil duit dia orang, saya bayar. Nak makan apa order je. Jangan ambil duit. Okay, jom dekat sini, siapa yang ada kesempatan cuba datang. Tengok tu, preparation Allah, kamera pula. Nampak tu. Oh, sedap tu, nampak tu. Nanti kira saya bayar, tak apa. Bagi je dia orang nak. Korang memang asal Batu Pahat ke apa? Tapi kita dari Yongping. Hari kedua lah, hari tu kita buat post dekat Muiz Chicken. Memang full time niaga ke apa? Dekat Yongping ada kedai dessert juga. Kita buat kelainan pergi buat tour lah. Buat tour lah. Macam mana so far sale kat sini okey? Alhamdulillah hari ni. Okey. Terima kasih. Berapa semua? Betul 94. Betul RM94. Okey. Lebih saya tak nak, simpan lah. Okey. Niaga elok, jangan putus asa, buat live. Ni buat live pakai line apa ni? Kenapa tak pakai SOS? Terima kasih. Alright, jaga diri elok. Siapa yang tengok video ni, korang kalau kata kat kawasan Parit Raja, kat Batu Pahat ni boleh cuba. Nama dia pisang hijau. Pisang hijau ni boleh cuba, dia satu pemanis mulut lah, dessert. So saya pun pertama kali nak try, so kita try dan kita doa bos dengan staff ni rezeki dia orang dimurahkan. Okey, alright. Okey, jaga diri elok. Okey, baik. Assalamualaikum. Salam.